Kawan. Yang ni SM tak ada tau. SM tak ada. Kita tak bawa keluar bateri SM. Berapa jam nak habis? Yelah. Leceh tu. Banyak kerja tu. Basic lah. Ni, nanti kalau abang kat sana kan, dah boleh buka lah. Kalau BM lagi berat bang. BM ni saya buka tu hari. Dia rosak sensor dia kan. Sensor temperature. Sensor temperature tu beli kat Shopee bawah dia. Apa ni? Dah 600, 700. Macam tu lah. Kat lain tak ada jual. Pepat-pepat tak ada jual. Lepas tu bersihkan dia punya ni. Bersihkan. Dia kotor boleh naik temperature nak Boleh rise. temperature dia panas juga kan. Hybrid dia cari duit buat benda ni je. Ha? Bersihkan dia. Hybrid yang tu je. Rasa kalau dia punya servis ni sini ambil berapa? Servis dia. Servis apa? Servis abuk-abuk dia. Oh, tak mahal pun. Tak mahal kan? Okey, yang ada PP masuk dalam Ini seorang sini, seorang sana. Abang masuk sini. Okay, now kita nak tengok dahulu apa service point yang kita boleh buat dalam hybrid. Usually kalau menggunakan air cool, yang ni adalah perkara pertama, iaitu cooling blower. Cooling blower selalunya berabuk. Okey, kadang-kadang yang sebab dia sedut udara dalam kabin dan dia punya filter tu berada di sebelah kanan passenger belakang. Okey, kadang-kadang masuk ke bahagian ni. Kalau Nissan lagi dah, Nissan kat bawah lagi cepat rosak. Berabuk, berpijak dan sebagainya, kasih sebagainya. Okey, so yang ni kita boleh bersihkan. Dan dia juga ada yang menggunakan filter. So boleh tukar filter tu around tu dia macam tu lah. Okey, boleh tukar. Okey. Okey, so seterusnya adalah apa komponen yang ada. Tadi saya dah bagi tahu apa sub komponen yang ada. Pertama adalah bateri cell ataupun bateri modul. Okey, abang ambil saya dulu kat abang ni. Bang, nanti terangkan kalau benda ni rosak apa efek dia. Saya kurang pasti sangat masa Kita akan belajar. buat dia rosak. Kita akan buat dia rosak. Oh, boleh kan? Memang kita akan purpose dia akan buat dia rosak. Saya bawa yang rosak. Kita pasang yang rosak ni, kita pasang balik lagi. Kita tengok apa dia. Kalau katakan saya tunjuk macam ni, dia tak ada apa rosak, abang belajar. Ya, betul juga. Dah. 10 buka ni Kita ambil Terus betul lah. Dia memang 10 tu. Jadi tak payah. Tak payah. Tak ada.